Sebab tu orang kalau selalu ingat akhirat, dia nak buat apa pun dia teringat mahsyar. Waktu makan ke, duduk dalam layak ke, dia duduk atas katil ke, dia duduk di dapur ke, dia keluar pergi kerja ke, dia teringat mahsyar. Panjang. Maka dia akan melakukan persiapan untuk menghadapi mahsyar yang panjang. Istibat persiapan. Peta alam ni tuan-tuan, perjalanan alam ni sekarang dunia, bumi yang lebih luas alam. Semua alam ni akan hilang. Ni menarik ni. Satu hari selepas semua dah dapat kunci masing-masing dalam syurga dan kunci neraka, semua dah dapat kunci masing-masing dalam syurga dan neraka, alam ni tak ada. Bukit, gunung, laut, sungai, pokok, jalan, masjid, rumah, bintang, matahari, bulan, tak ada. Kemana? Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Ayat-ayat kiamat tu lah. Yang tu tajuk ceramah lain, kiamat. Tajuk suasana kiamat. Itu tak panjang sangat, 2 jam saja. Kau nak dengar tu tu, baru tambah ni. Suasana kiamat 2 jam. Yang tengok kiamat hanya kafir totok sahaja, kafir original saja yang melihat kiamat. Sesiapa yang menyaksikan kiamat, ketahuilah dia adalah penduduk neraka Jahannam yang kekal dan takkan keluar selama-lamanya. Hati-hati, kiamat tu trailer kiamat. Saya bagi seminit je tu. Tak lain cari sendiri. Kemudian alam ni, selepas alam ni kiamat, manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selepas ditiupkan sangkakala yang pertama.